Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan mengisytiharkan bencana kebakaran di daerah berkenaan hari ini susulan kebakaran melibatkan 28 rumah di Pulau Nunuyan Laut awal pagi tadi. Pengerusi JPBD Sandakan Datuk Walter Kenson berkata, pengisytiharan bencana itu berdasarkan laporan dan maklumat di lapangan yang diterima daripada agensi dalam JPBD. Katanya satu pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Masjid Al-Fatah, Kampung Nunuyan Laut mulai 10 pagi tadi. PPS dibuka selepas pemeriksaan mendapati kawasan dan rumah penduduk terjejas tidak selamat untuk didiami. Proses pendaftaran mangsa kebakaran turut dijalankan.